Satu Saya lapis 3. saya ada bawa funfair di Kelantan ni. Okey, masa tu boleh funfair lah ke? Funfair. Funfair, okey. Lepas tu di ATM ada panggil untuk buat nyanyi dekat ATM. Okey. Lepas tu 84 saya pergi Kuala Lumpur dengan tak sengaja katanya. Oh, okey. Bukan pergi Kuala Lumpur untuk bekerja, untuk jumpa saya. Dia kerja di Seri Gombak. Jadi gitu untuk melawat dia masuk cuti sekolah ya. Jadi pergi tengok dia, tiba-tiba terus saya balik. Oh, tak balik. Dia tahu saya balik. Bekerja sini pasal mu boleh melukis. Saya pelukis juga sikit-sikit masa sini. Okey, bakat kita boleh melukis. Boleh melukis. Okey. Jadi pelik lah saya pergi Kuala Lumpur, tak boleh balik dia. Jadi lepas tu sampai ni lah. Melukis. Lepas tu zaman melukis dah habis masa tu. Orang Malaysia asyik baca buku dah. Melukis tu melukis kartun ke melukis apa? Ilustrasi dengan kartun. Ilustrasi dengan kartun.